Untuk hari ni kita nak buatkan tempat untuk ayam bertelur. Sebelum ni kita dah breedingkan si rainbow dan induk dia, tapi tempat untuk ayam bertelur tak ada lagi. Jadi kita pilihlah kayu untuk kita buatkan tempat untuk ayam bertelur. Kita gunakan bahan-bahan yang terpakai saja untuk jimatkan kos. Bila nak buat tempat ayam bertelur tu, kita perlu ukur ikut ukuran bakul. Sebab bakul ni lah yang kita akan buatkan untuk ayam itu bertelur. Bila dah ukur tu, kita potong ikut ukuran yang kita tetapkan. Untuk bahagian ni kita perlukan 2 kayu. Bila dah siap potong, kita boleh skrukan untuk bahagian yang kita hendak skru. Untuk bahagian ni, kita tetapkan ketinggian untuk ayam itu bertelur. Tak perlu tinggi-tinggi pun, cukup sekadar dia boleh panjat, jadilah kan. Skru di bahagian kiri dan kanan. Bila dah siap tu, kita skrukan pula bahagian yang lain. Untuk bahagian besar pula, kita perlu skrukan kiri dan kanan. Bila dah siap skru, macam ni lah rupa dia nanti. Tada! Bolehlah ni untuk ayam bertelur kan. Skru di bahagian sebelah pula untuk jadikan dia bingkai untuk ayam itu bertelur. Bila dah siap skru semuanya, jadilah seperti ini. Ini pula kita skrukan di bahagian tepi. Skru di 4 bahagian, atas dan bawah. Bahagian atas pula kita letakkan edek yang terpakai. Edek ni pula kita skrukan di bahagian 4 bahagian. Dah siap skru edek, kita skrukan bahagian bakul pula. Kemudian kita masukkan rumput-rumput kering untuk ayam selesa untuk bertelur. Dah siap untuk ayam kita bertelur. Seterusnya kita masukkan ke dalam reban. Alhamdulillah. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan share. Assalamualaikum dan bye.